Hai awak, selamat puasa. Awak tanya apa? Kalau perut keras tapi tak sakit, itu bukan contraction ke? Buat wanita-wanita yang sedang mengandung, biasa akan rasa perut keras-keras seawal 4 bulan, 5 bulan ke atas sudah boleh rasa dah keras-keras. Kadang perut kita ni dia jadi tegang. Contoh kalau kita berdiri lama sangat ataupun kita lewat makan ke, perut masuk angin ke kan, perut kita akan gerak mengeras-mengeras tapi dia tak sakit. Yang tu kita akan tetap panggil dengan nama contraction. Tapi contraction palsu. Distant head contraction. Itu contraction palsu. Itu palsu tau, belum real. Kalau yang real contraction, biasanya kita akan rasa perut tu keras-keras sekali dengan sakit. Dia datang sakit macam senggugut, tegang daripada atas ke bawah, kanan ke kiri, sampai ke belakang pun kita rasa sakit macam nak buang air besar. Dia tak buang air besar sangat lah, itu kalau kita nak push nanti. Tapi bila waktu contraction tu kita rasa macam hampir ke arah itulah, akan macam senggugut macam tu lah. So bila nanti awak dah dapat real contraction tu, perut awak akan keras dan sakit tu, nanti contraction tu dia akan datang makin kerap tau. Kalau contraction palsu ni dia tak kerap, kadang mungkin sehari sekali, 2 kali ke, mungkin berapa kali. Tapi kalau kita dapat real contraction ni, dia akan lebih kerap. Mungkin mula-mula tu start sejam sekali, jadi setengah jam sekali, jadi 15 minit sekali, sampailah 10 minit tu 2-3 kali. Itu adalah real contraction. Kalau real contraction yang kita ni nak sangat melahirkan, bakal sangat melahirkan, sebab jalan akan mulai terbuka daripada 0 cm, 1 cm, 2 cm sampailah 10 cm, kita akan rasa diri yang kita bakal melahirkan zuriat kita sendiri. Awak dapat sesuatu tak? Semoga bermanfaat. Buat awak yang sedang mengandung ni, Dr. Mu nak bagi tahulah. Dr. Mu ada kelas bersalin tau, kelas rahsia mudah bersalin. So kalau nak dapatkan tips rahsia macam mana kita nak bersalin dengan mudah, tak kisahlah secara normal bersalin ataupun secara scissor, insyaAllah Dr. Mu ada tips rahsia. Sekarang jemput daftar kelas ni, sama ada dekat link di bio ataupun boleh isi dekat beg biru ataupun direct message kita. InsyaAllah tim akan bantu untuk pendaftaran. Nanti jemput Dr. Mu dan kelas tau. Kelas best, suami isteri boleh masuk. Dengan satu bayaran boleh masuk suami dan isteri. InsyaAllah jemput dan kelas nanti tau. Bye bye. Assalamualaikum.